Assalamualaikum. Hai setmu. Aku rasa kali pertama ni aku nak buat video dalam 10 minit tak sampai aku. Okey. Ini aku nak tunjuk resipi buat biskut sekuk Amos Famous. Amos Famous kau, Famous Amos kau, boleh lah deh. Ni sedap berdoa. Senang je. Okey. Jom. Ikuti cara-caranya. Kita ambil gula, brown sugar. Brown sugar, nampak tak? Ni brown sugar. Beli je kat kedai doya dah. Silap. Sorry, beli je kat kedai. Kedai apa ni? Aduh, kedai kek. Minta maaf no. Sponsor lewat. Okey. Ni gula ni. Kalau nak manis pun manis. Macam aku kurang manis lah. Sebab manis dia dekat aku kan. So pakai cawan ni je. Beli kedai doya je ni. Aku bubur dalam satu cawan sikit je. Macam tu lah. Ikutlah hampa nak manis macam mana. Okay. Okay. Kejap. Ha? Oh, sini meh. Aku. Okey, hampa gula dia pakai ni lah. Aku dalam secawan lebih. Lepas tu ni masukkan mentega. Okey, margarin pun boleh. Jadi hak ni 250. 250 nah. Kejap. Aku nak ambil ni sat. Cik, pakai senduk ni je. Okey? Apa pakai senduk ni je. Apa tak sedut gatal lah. Tak sedut gatal lah. Nak blender, nak mixer-nya. Aku ada mixer pun aku tak pakai tu. Okey. Kacau. Sampai sebati dengan jiwa raga hampa tu. Sampai elok. Okey. Okey, aku nak buat. Kalau yang biskut ni tak pakai telur pun tak apa, pakai telur pun tak apa. Sedap juga. Takutlah nak hampa ada alergik ke apa ke kan. Tak payah pakai telur. Okey, kacau lagu ni je ha. Okey. Dia lagu ni lah. Dia lagu ni. Dia lebih kurang sebati dengan jiwa raga tu sudah lah. Kacau sayang. Ya iya sayang. Ada mana sekarang? Oh, kenapa sayang? Tahukah esok raya? Alah sayang. Kejap ya. Okay, dah sebati macam ni. Kita masuk esen vanila. Masuk je tuang pun habis. Dah habis dah, lalang dah habis dah. Oh, akbar. Lepas tu soda bikarbonat ni dalam satu sudu kecil nah. Jangan duk masuk banyak-banyak pula tak sedap. Lepas tu kalau guna tepung gandum biasa kena bubur sebut penaik. Kalau setmu tak ada tepung gandum, ada tepung naik sendiri, tak payahlah bubur sebut penaik tu. Okey. Bubur dalam 2 cawan setengah. Dua cawan setengah saja nah. Okey. Kotak sini set. Lepas tu apa lagi? Okey, minyak. Minyak masak tu pakai minyak biasa pun boleh. Kalau aku pakai minyak alif lah. Dalam 6 sudu besar.
6 sudu tu kalau aku agak-agak je, aku malas pakai sudu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Nala reket. Lepas tu kacau. Hampa kacau je. Hampa kacau, bagi dia sebati, tepung sebati dengan adunan tu. Kacau. Kalau orang Penang kata kacau, gui. Kalau orang Kelantan kuca. Kuca jadi lagu ni lah. Okey. Tak payahlah nak pakai mixer segala bagai canggih-canggih, tak payah. Biskut ni sedap pun pakai tangan je. Mu nak kacau pakai tangan mu, ikut mu. Janji tangan mu cuci bersih lah dengan sabun. Dah. Okey. Mu kacau. Dia jadi gini. Okey, last sekali masuk coklat chip lah. Ni, coklat chip. Pupuk coklat chip gini ha. Okey, masuk. Lagi banyak, lagi sedap. Masuk je lah. Mewah aku kalau aku masuk semua. Satu mu kuca lagi. Dia sebati je lah. Okey. Kuca pun kena ada gaya. Okey. Okey. Dah sebati dia macam ni Okey, macam ni. Dah siap. Wrap macam ni. Masuk dalam peti ais. Lebih kurang 30 minit ke sejam, ikut suka hati hampa lah. Okey, tebuhlah peti ais dulu. Okey, tebuhlah peti ais. Lepas tu hampa bakar ikut oven masing-masing. 150 darjah Celsius selama 30 minit kalau oven aku lah, sebab dia besar. Lepas tu hampa bulat-bulat. Lepas tu dia jadi macam ni. Hampa nak besar-besar lah. Ini style aku. Selamat mencuba. Okey hampa, bye. Assalamualaikum.